Hai korang, so sekarang ni kita orang dah dalam flight. So we're going to Hong Kong. Hai korang, so sekarang ni kita orang dah dekat hotel Marco Polo Hotels. Baru je sampai. Sekarang tengah check in. Just requested, right? Sumpah lapar. Ya lapanya. Dekat betul. Dekat betul ya. Dah sampai bilik guys. Allah. So sekarang kita dah sampai bilik. So jom memang buat room tour. So kat sini tempat letak luggage. Nampak ni. Kat sini tempat letak luggage. Lepas tu ada iron board and also iron. Wah, ada peti besi. Tu ada laci. Lepas tu kita keluar daripada bilik ni, kita ada toilet. So ni toilet dia. Hayo. So toilet dia ada tuala, hair dryer, body lotion, the plug untuk shaver only dia kata. Okay, noted lah. Ni ada Iman. So ni bathtub. So basically kita orang akan shower dekat bathtub lah. Gitu. Budak kecil dia macam mana bathtub tu macam tu. Rupanya kat sini lah. Hai korang, diorang dekat Maruf Cafe. Sedap weh. Ada satu ni macam tanghulu. Ni dia mini croissant tapi salut dengan caramel. Tapi bila makan sumpah rasa tanghulu weh. So kita order egg tart. Ni sausage. And this is tiramisu. Kenapa Ima order tiramisu? Cause tiramisu is my favorite. So seluruh dunia aku akan rasa Ima order matcha latte. Matcha latte is everywhere. Korang jangan risau, dekat sini korang boleh order apa-apa yang korang nak order sebab semua yang ada dekat dalam kedai ni, air, pastry and dessert semua halal. Kat sini pun, dari sini kita boleh nampak chef tengah buat. Tak boleh zoom dia korang, nanti Aiman masuk dapur. Boleh ke masuk dapur? Hi guys. So sekarang ni kita orang dekat Masjid Kowloon. Dia dekat tengah-tengah bandar weh. And tadi azan. Dia betul-betul depan jalan raya. So orang baru je habis solat. So this is my view daripada sini. So yang tempat kita berdiri ni tempat laki. Sebab tadi nak tunjuk kat korang yang tulisan Masjid Kowloon tu kan. So korang boleh datang sini sebab dia betul-betul tengah bandar. Korang wangi. Sumpah wangi. Wangi sangat. You can open, scan it in English, and also this is translate to any language you can. Okay. Very nice. Thank you so much. Have a good day. Korang datang sini, dia ada section kat sini. Kalau korang datang kat sini, nanti ada orang datang bagi. Kat sini semua orang friendly korang. Sekarang ni kita dekat Avenue of Stars. Tengok view cantik tak? Best gila korang datang sini. Korang akan datang sini dengan family korang, dengan orang-orang yang korang tersayang. Sebab memories. Macam bila you dengan orang yang sayang and then you tengok view yang cantik. Sebenarnya tu you akan ingat sampai bila-bila. So datang sini, lepas tu you datang dengan orang yang tersayang. Okay? And guys, sejuk gila sekarang. Tadi siang kita cakap panas kan? Malam sejuk dek. Siapa cakap panas? Geget kau ya. Imagine korang jalan satu hari, korang penat, and then korang datang Avenue of Stars ni, korang tengok view dia. Tak tahu nak tunjuk macam mana, tapi memang comel, memang cantik. Memang semak. Kita tunjuk deh. Cantiknya sini. Tengok korang. Cantik gila eh.
sekarang kita dekat Lady 13 Kitchen. Lady 13 Kitchen. Ni first meal kita. Untuk Iman tak, Iman pakai lontong yang bagi tadi. Tapi lontong tu sebenarnya portion ni kecil je. Korang makanan dah sampai. Kita tak gambar pun. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Masa kena ambil yang lagi pedas. Just for you, aku. Just for you. Asal dia cakap lagu Dry Sivan? Tak, Dry punya. Lagi sedap makanan rasa ni. Korang Iman nak tunjuk. Ni dah 10 minit takutnya. Tengok dia punya notice. Tadi dia besar lah. I dah makan kan. Kalau korang nak tahu saiz dia sebenar, tengok dekat vlog dengan IG. Bismillahirrahmanirrahim. Hi, good morning guys. So kita dah second day. So we're going to grab our breakfast. Kita dah jumpa dah. Tadi kita start. Rupanya Islamic Canteen ni dia dekat dalam masjid ni. Korang masuk dalam masjid and tadi ada jumpa seorang akak ni. Cakap dekat tingkat 5, lantai 5. So we're going up. Dah sampai. Yo. Ada air Rabina. Okay, masuk dalam. Jumpa makan semua. Kalau korang travel ke Hong Kong as a Muslim, tak perlu risau lagi dah nak cari mana makanan halal. Discover Hong Kong dah sediakan Muslim Travel Guide dengan senarai tempat makanan yang halal dan mesra Muslim yang korang boleh singgah. So sekarang ni kita orang dekat train. So kat sini ada map dia tau. Lepas tu nanti kat sini ada QR dia. Korang scan je QR ni. So nanti korang nampak segala map semua ada kat sini. So that korang tak confused. So kalau korang nak naik train ni, korang just perlu download apps Octopus for tourists. That's good. So korang scan je dekat atas tu. Dia ada Octopus punya kad. Okay, kalau korang naik tangga atau escalator, kalau korang nak menunggu, korang kena duduk kat kanan. Faham? So kalau korang tak boleh nak install Octopus ni, korang boleh je beli physical card beli dekat 7E macam ni. So ni Octopus card juga. So yeah, we're going to night train. So sekarang kita dah dekat dalam train. Tapi one stop je. Lagi keluar ni. So sekarang ni kita ready nak keluar. Yay! So sekarang ni kita orang on the way nak pergi Central Market. Kita tengok apa yang ada dekat Central Market. Let's go! Punya ada kuku, beli kuku je. Korang cantik gila tu ni. Keluar daripada Central Market. Tadi ada orang cakap nak duduk dalam ni kejap je. Sekali duduk dalam ni lama gila kita buat kuku. Sekarang pukul 3 guys. Ya Allah, sorry lah Iman dah buruk kan. Tapi korang, Iman dapat bunga dari dekat Alia. Wih sedih weh, tengok semua orang bawa bunga. Aku menangis je kat sini. Dah lah lama tak dapat bunga. Sekarang kita dah sampai dekat M+. So basically M+ ni apa? M+ ni adalah art museum. And normally diorang akan tangkap gambar photoshoot dekat sini, gambar-gambar wedding. Ya tunjuk Ni pengantin 1. Dia tengah tangkap gambar. Sana pengantin 2. Sana ada pengantin dan bridesmaid. Sekarang ni nak tangkap gambar dulu. Lepas tu settle tak gambar. We go inside.
basically this is the museum M+. Asyik merasa macam shading hidung Iman macam kelakar ke sebab jerawat aku sebenarnya. Saya sebenarnya agak tidak berseni, tapi tak apa, saya akan menjiwai. So we're going to Islam food. So sekarang kita nak ikut konten sikit. Baik. Hai korang, so sekarang ni kita orang dah dekat Islam food. So basically this since 1950. So sebabkan ramai, mestilah sedap kan weh, Sheila. Kedai ni is a must. So makanan kita dah sampai. Oh lalat kena lalu. Sekejap. Ni scallion pancake. Yang ni shrimp salted egg. This one is meat So kita makan dulu. Ni apa? Scallion pancake. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Sedap doh. So this is shrimp salted egg. Actually besar gila weh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila. Semenjak kita orang atas sini, apa benda kita tengok, kita expect rasa macam tu, sebenarnya tak. Dia macam rasa dia very unexpected. So now kita nak makan mi tarik. Rasa pun unexpected. Diorang rasa lain lah. Diorang very herbal. And semua makanan diorang complete rasa. Kalau korang nak tahu, Tes Hong Kong ni ialah panduan makanan yang menghimpunkan lebih 250 restoran pilihan chef-chef terkemuka untuk korang sendiri rasai cita rasa sebenar Hong Kong. Daripada kedai mi tradisional, kedai dessert klasik, hidden gems, milik keluarga tempatan, kafe artisan, restoran hotel mewah sampailah ke fine dining bertaraf Michelin. Semuanya dipilih untuk perspektif lebih autentik tentang pengalaman makanan terbaik di Hong Kong. Dekat laman web Taste Hong Kong tu juga, korang boleh download guide ni terus atau klik View of Restaurant dan cari Islam Food since 1950. Tak adalah pening kepala. Selain daripada tu, ada juga banyak restoran halal certified yang korang boleh explore dengan hanya tekan tag halal certified. Hi guys, so sekarang ni kita dah day 3 in Hong Kong. Now we're going to Disneyland. Actually my eyeshadow is giving, you know. Cakap tengok dalam ni kamera. So sekarang kita orang dah sampai dekat, weh, I cannot open my eyes. Korang tahu ni, Hong Kong Disney Resort. Ui, tiba-tiba tengah beratur panjang tiba-tiba dapat kad Awas. Ini orang panggil rezeki anak soleha, dek. Dah bergerak. Asal semua rushing weh, relax. Minta maaf terlalu enjoy. Pasal korang dah ni. This way. My knees hurt. Which knee? This knee. Oh, korang tahu tak apa benda yang best Disneyland ni? First thing first, kalau kita as a Muslim, korang jangan risau dalam ni susah cari makanan halal ke tak. Dekat sini ada satu kedai nama apa? Dia area Moana Adventureland. So kalau korang tengok menu dia, dekat tepi bawah kiri tu dia ada tulis halal, which is semua makanan dekat dalam tu semua halal. Jual beef and ayam and so on yang ada tu semua halal. So korang tak payah nak ragu-ragu nak makan sebab halal. So kita ada goreng pisang, tapi dia ada banana coconut, banana fritters. I think this one is ice cream. Kita ada, this one is laksa kan? Oh ni, kita ada mee and steak. We also have nasi and ayam. I think this one is curry. And air ni mangga apa kat dia? Kan, pineapple coconut. Pineapple coconut, yes. So we ready to eat. Kalau korang atas ni korang makan ni mesti korang rindu Malaysia. Okay, sekarang ni kita orang dah rindu Malaysia.
Korang tahu tak dekat sini ada tempat solat. So, kita nak bawa korang pergi tempat solat tu kat mana? Korang, tadi kita orang baru je balik daripada prayer room. Tak sempat record geng sebab rushing. Sekarang pukul 9. Kita nak tengok fireworks. So, we have to be rushing. Kalau korang datang kat Disney Hong Kong, korang jangan risau nak cari tempat halal ataupun nak solat ke, jangan risau sebab ada. Sebab kat sini ada prayer room, ada makanan halal. And memang rasa macam makanan Malaysia. So korang jangan risau tekak korang tak terjaga ke apa. Korang datang je sini dulu. Yang penting book dulu. Borak dengan aku. Yang ini paling best. Kalau korang datang Hong Kong Disneyland, dekat sini ada kemudahan ruang untuk solat tau. Best kan? Korang boleh solat dekat Quiet Room sebelah Explorer Club Restaurant je. Quiet Room ni lengkap dengan kemudahan untuk kita solat, termasuklah tempat ambil wuduk, arah kiblat pun ada, dengan ruang berasingan untuk lelaki dengan perempuan. Jadi tak adalah kita pusing-pusing, penat nak cari tempat solat. Semuanya dah dimudahkan. Hai korang, so sekarang ni kita orang dah going back to Honolulu. Mawi-wawi, mawi-wawi. So sekarang ni kita orang on the way to airport sebab nak balik KL dah. Sekarang ni tak jalan-jalan. Kita jalan-jalan dekat KLIA je. KLIA? Jalan-jalan dekat airport je. Hong Kong airport ni. Korang, flight kita orang dah sampai. Tak ada tingkah. Hey, hi. Cantik no view. Guys, we just landed. Baru sampai. Tadi tak record lah waktu dekat dalam flight sebab satu rushing, kedua kita lalai. Biasa kita bila pergi holiday memang lalai. So now we're going home. Bye korang, thank you so much korang yang tengok Iman punya vlog daripada 4 hari lepas sampai dah ke hari ni. Iman doakan korang semoga panjang umur, dimurahkan rezeki selalu. Bye, Assalamualaikum.